Ataupun yang cik tak tahu. Tapi yang pertama sekali saya rasa apa inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan sekarang tu dia mesti somehow effective. Kalau tak saja skill tak akan drop. Mesti ada something yang berlaku. Tapi dari saya rasa happynya sebab the power of social media. Walaupun social media kadang-kadang tu it sounds negative, tapi itu satu macam mana sebab macam tadi kata sudah kenapa semakin banyak case report sebab apabila mereka nampak someone very bold cerita dalam Twitter ke mana-mana dia cerita, lepas tu dia rasa macam they get support system so that I pun nak voice up benda tu sebab isu dia berganding dengan dulu sebab dulu dia ada cara channel untuk reach up dengan seseorang tu dia sangat limited. Now kalau you open up benda tu pun, tapi of course lah ada restriction lah kan, dia ada dia cara dia lain, tapi cuma bagi saya tu kalau betul-betul lah tu something I'm not sure whether you have been done or not, tapi benda tu memang saya sentiasa percaya satu benda tu, prevention is better than intervention. Pencegahan ada benda apa nak you nak bantu mangsa ni tak kena dah PTSD jumpa saya ni nak bantu apa, sedangkan kita boleh try something to prevention. I know, I believe that kerajaan buat benda tu, tapi prevention tu kena start daripada awal sekali, iaitu dekat early education. Maksudnya dekat belajar, bukan universiti you tak form dah, you dah ada konsep sendiri dah, dia ada belief sendiri. Sebab macam hari tu lah, itu benda lain. Hari tu ada satu akta baru, dia tak baru pun, tapi dia tak ada tribunal lagi. Mungkin akta gangguan seksual ada baru, tapi dia tak ada tribunal lagi, betul tak pergi kesan lagi. So mereka buat satu bengkel melibatkan semua kaunselor semua orang, sebab dia lantik kita supaya kita boleh pergi reach up sekolah atau masyarakat berkaitan dengan gangguan seksual. The first thing kita highlight adalah apa itu adalah gangguan seksual. That's why it comes to definition, itu penting kok. Benda-benda yang penting ni macam tak baru je saya tahu, rupa-rupanya mengkurung ke atau curang, menggelapkan harta mangsa ke, buat orang tu ukut dia, buat dia takut ke, semua benda tu dikira domestic violence. Tapi budak tu tahu tak? Macam semalam saya baca dia kata kalau contoh hubungan intim secara perasaan pun dia anggap sebagai keganasan boleh. Maksudnya macam mana lebih direct ayat tu, maksudnya aktiviti seksual secara pasangan. Secara paksa dia tak nak, tak rela, tapi dia buat benda-benda yang tak patutnya. Contohlah macam seksual, melibatkan seksual makozina dan sadism. Faham kan? Macam keganasan seksual, aktiviti yang tidak sepatutnya secara semula jadi dari situ, hubungan seksual yang biasa dia buat lebih daripada situ, itu pun boleh dikira sebagai keganasan. So tapi benda tu budak tu okay tak? Itu saya tanya. So mereka kata mungkin benda tu normalize kan? Betul. Dia normalize kan, kita ungkit orang tu, kita ukut orang tu, normalize. So tapi benda tu mereka tahu tak sebenarnya benda tu adalah domestic violence. So bagi kalau tanya saya, I believe banyak benda tu benda kuat, tapi kalau tanya saya, against for good prevention is better than intervention. Go for sekolah, ajar mereka how, adakah benda ni adalah domestic violence. So macam how they reach out, dan apa yang mereka patutnya tahu, dan apa yang mereka patutnya tak payah takut. Sebab kebanyakan mereka tahu, kadang-kadang tahu tapi so takut. So they have to know. Sebenarnya even dalam beberapa kebajikan, kalau ikut dalam akta ini, dia boleh kerap berita perlindungan. Maksudnya dia ada berita perlindungan tu, maksudnya dia boleh terus bagi macam security kepada orang tu. Dia ada provide satu safe place kepada bangsa tersebut. Betul, boleh. So kita kena reach out information tu. Saya rasa betul penting kalau dari saya. So kalau contohlah tajuk keganasan rumah tangga tu dibawa ke sekolah sebagai satu program, itu valid lah, really lah. Tapi tajuk tu lah. Tajuk tu. Dia kena catchy. Macam hari tu kan saya pergi sekolah tu kan, takkan dah saya letak ni kan gangguan seksual bersama sekolah ni kan, tak. Kita akan cerita berkaitan dengan macam batasan kita cerita. Tapi for me have to, sebab mereka dah sampai age, mereka dah differentiate lah benda tu. Itu salah satu lah for me, prevention is always better lah. Since now social media dah viral, use banyak mental, itu pendapat saya. Tapi dari segi polisi semua tu, saya rasa sekarang ada banyak akta untuk melindungi benda tu. So for me, Malaysia very aware untuk benda tu. Betul. Dan mungkin kena ada orang yang betul bantu. Kalau contoh lepas mereka buat report, what's next, itu yang kebanyakan bangsa yang risau. Macam apa nama, badi macam orang yang bertemu, contohnya dia gaduh seseorang. Tapi it comes to sebenarnya Jabatan Kebajikan Malaysia, dia ada ini, tapi cuma jumlah pekerja tu protector. Kes tu meningkat, kes menurun. Dia macam contoh lah, macam mana in another way, macam contoh isu kesihatan mental tu sangat penting, kena bantu, kena jaga dan sebagainya. Tapi pegawai psikologi tak banyak. Macam mana ada macam mungkin kena jaga kesihatan, tapi doktor tak meningkat. Dia punya jumlah statistik. It's more about whether benda ni dia align tidak lah.
bagus dan saya rasa bagusnya kalau dia ada satu support group system yang untuk semua bangsa. Tak tahu ada tak benda tu rasmi dekat mana, ada tak? Sebab saya nampak dekat Ryan negara ada macam support group system bagi semua bangsa stay together and they feel I'm not the only one, dah how they actually ada. Tapi benda tu akan suka untuk kita buat dekat Malaysia. Mungkin benda tu boleh diaplikasikan kepada kaum lelaki lah khususnya, sebab kita tahu kaum lelaki dia macam malas, dia macam malu nak bercakap. Macam tu kau kena breakkan kepercayaan lelaki dulu. Ini bukan tak ada kelemahan. Itu je. You kena break kepercayaan benda tu. Benda tu sangat penting sebab semua lelaki suruh korang cuma kaunselor, baru ada gaduh betul. Ni korang akan cakap apa? Tak apa. Tidur je bangun. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Contoh. So you have to break the belief system. Dan benda tu it takes time. Kita faham ni lah sebab we are Asian. Asian punya belief system apa? Alah benda-benda berlaku dekat rumah tu jangan bagi tahu orang lain. Betul kan? Itu air rumah. Tapi lain dengan Western country okay. Faham? Okay. Bantu. Yang last soalan tu memang saya rasa sekarang apa yang kita buat tu boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi cuma kalau tanya saya, kalau dapat tingkatkan lagi untuk awareness, kesedaran supaya mereka pun faham. Macam hari tu kawan-kawan seksual saya pergi sekolah, saya cerita kalau you buat benda ini, apa kesan kepada you? Kalau you masuk kepada penjara 10 tahun, masuk dia apa? Lagi dia laku. Itulah salah satu. Okay? Lagi? Ada apa-apa soalan? Ada tapi dia terbang-terbang. Cuba tangkap satu. Adakah disebabkan sosial media bila orang rakam domestic violence tu menjadi salah satu punca kenapa kita punya kesedaran meningkat? Boleh jadi juga. Itu boleh jadi sebagai satu contoh kenapa kekerasan domestic violence meningkat. Itu boleh jadi. Jadi mungkin. Depends on how macam mana, terutamanya kalau contoh kalau kita lah sebagai pembaca berita tersebut, macam mana kita tapis maklumat tu. Dan kalau kita sebagai seorang dewasa yang ada anak bawah kita, macam mana kita ajar mereka untuk tapis maklumat tersebut. So benda tu sangat penting bagi orang, bagi saya sebab social media. So people more aware how to be cautious. Macam contohlah hari tu yang viral dekat apa yang spa tu kan, yang keras. That's why mereka society sekarang memang fokus dengan LGBT isu tu sebab awareness untuk semua orang. Tapi for me itu saya kata tu berdasarkan tapisan kita. Walaupun benda tu awareness, tapi kita tak boleh terlalu percaya dengan satu sumber. Kita kena ada reasoning. Sebab macam masa tu saya fikir mungkin ada orang betul-betul pergi sana relax je, tak ada buat apa-apa pun tiba-tiba kena. Kan, contoh pergi sana relax je, nak pergi spa, mana aku tahu ni spa LGBT ke tak LGBT, tiba kena tangkap, kena lock up, lepas tu kena fire. Not fair lah. Mana aku tahu masuk kedai tu ada si Johara pun dia jual babi ke belakang, macam aku tahu. Macam aku tahu. Until dia report benda tu, betul lah. Ada soalan lagi? Tapi kan cerita kalau Tak ada, orang Ada tapi kalau macam orang yang sikit panas baran tu dia daripada kecil ke ataupun dia disebabkan dia punya pasangan tu jadi panas baran? Saya rasa benda tu waktu kecil. Daripada how they been build up, bukan nature lagi kan, tapi nurture. Macam mana dia build up. You kena tengok balik dari segi angle management punya perspektif tu. Sebab itu mungkin cara keluarga dia untuk selesaikan masalah. So dia belajar, itu cara dia. Aku kena guna cara ganas dia. Untuk selesaikan masalah. Betul. Tengoklah kontak dia personality tapi personality yang tu kena. Tapi benda tu teori yang tu boleh percaya sangat. Macam saya kata, banyak perspektif untuk masing-masing. Dia semestinya tak bentuk ganas. Ganas tu more to physical. Kan, yang ungkit-ungkit, avoidant, tak apalah, abang pergi je lah, tak apa. Kalau saya mati, saya nak bunuh diri kalau abang pergi. Itu consider tu masalah lah. Yes, sebab dia ukut. Boleh jadi. Cukir emosi juga kan? Betul. Itu more to benda-benda yang tidak panas marah. Okay. Lagi? Bahagia ke? Adakah anda bahagia? Adakah anda bahagia? Atau tidak? Cakap. Bahagia. Dia akan buat tak macam tu dengan tu. Tiba-tiba dia jumpa saya kena domestic violence dengan saya punya pasangan. Contoh. Ada soalan tak?
Ke sebab dia tak nak keluar kita. Apa dia ni balik end kan kot. Jadi Saya tak ada. tadi keganasan rumah tangga. Boleh pasangan. Okay, jadi kalau tak dapat persoalan, saya ucapkan terima kasih dekat Encik Tan sebab sudi meluangkan masa untuk jawab soalan-soalan kami. Tan. Okay, so kami daripada pihak pelajar etika peradaban ucapkan terima kasih dan semoga apa yang Encik Tan sharekan ni bermanfaat kepada kami lah untuk yang membuat tugasan tentang isu ni. So, terima kasih Encik Tan. Boleh je kan? Nak bagi apa? Macam je lah. Tapi dia banyak lagi dekat ChatGPT Oh pagi ni, Amir akan buat Encik Tan punya. Ni. Oh, Kau rumusan.